Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Hari ini saya nak berkongsi kuih tradisional ya. Ni dia, kuih cucuk badak ni. Kuih ni dah pun siap. Macam ni lah rupa kuih cucuk badak Cik Ani. Jom saksikan video ni sehingga habis ya. Ini ubi kita dah siap rebus ya, macam ni. Kita rebus sampai ubi ni empuk. Sekarang ubi ni kita lenyek. Kita lenyek. Tu dia. Okey, kita ambil satu-satu, kita lenyek. Ini garam. Masukkan sedikit garam. Masukkan sedikit gula. Sedikit sahaja. Satu sudu ni. Kita teruskan lenyek ubi ni sampai habis. Okey, ubi kita dah halus macam ni. Nampak? Bolehlah kita masukkan tepung. Sedikit demi sedikit. Okey. Okey, bila dah ubi kita dah sejuk, suam-suam, bolehlah kita uli dengan tangan. Macam inilah adunan kita. Dah cukup. Dia macam ni memang melekat ya, nampak ni. Memang melekat, tapi kalau kita tambahkan tepung nanti, kuih kita akan terlebih tepung. Jadi cukuplah dia melekat macam ni. Nanti kita sapu tangan kita, tak adalah dengan minyak, tak adalah adunan kita melekat pada tangan. Okey, sekarang ni inti ni. Inti ni sama saja dengan inti pulut udang ya. Pada sesiapa yang nak tengok cara saya buat inti ni, saya letakkan link di ruangan komen. Adunan kita ni macam ni. Sekarang tengok ni tangan ni. Ni kira bagi tumpuan. Kadang-kadang ada cakap kenapa saya buat lembik adunan tu. Tambah tepung dia jadi keras. Ni dia. Betul dia supaya adunan kita tak melekat di tangan kita. Sapukan minyak. Tak ada masalah ya. Nampak ni. Ambil ni, nampak. Ini bergantung pada saya besar mana kita nak buat ya, nak ataupun kita nak makan sendiri, nak jual tu pun tengok jugalah saiznya. Besar sangat kerang, letak harga mahal, orang tak mau beli. Letak kecil-kecil kerang, orang cakap kecil sangat. Okey, macam ni tutup kemas-kemas. Lepaskan macam ni. Nak cantik lagi, kat sini kena letak udang. Ya, tak kisahlah udang kering ataupun udang kertas yang putih tu. Pack sini. Tengah-tengah ni. Sekarang saya dah tak ada udang, letak macam ni saja. Kan tak melekat kat tangan kita. Kuih kita dah pun siap ya. Macam ni bolehlah kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Adunan ni kita boleh buat 3 jenis kuih. Kuih cucuk badak. Inilah kuih antaranya. Ni cucuk badak, kuih gelang ataupun cok keria. Cucuk keria ataupun kuih Cik Mek Molek. Cik Mek Molek dengan cok keria tu sebenarnya lebih kurang je. Sebab yang cok keria ni kita sirah dengan air gula. Cik Mek Molek tu bubuh gula di dalam. Buat kuih ni tak semestinya kita menggunakan ubi keledek ya. Ubi kayu pun kita boleh proseskan buat jadikan kuih cucuk ni, cucuk badak ni. Kuih kita dah garing macam ni. Bolehlah kita angkatkan. Bismillah. Kuih cucuk badak kita dah pun siap.